Yang kedua ialah omega 3. Omega 3 ni apa yang dibuat? Okey, kita ada sakit tulang, dia bukan tulang saja tau. Dia ada juga otot-otot kan, bahagian struktur sendi yang ada kat situ. So jadi kita nak elak daripada rasa sakit tu sebenarnya adalah keradangan. So keradangan perlu kepada omega 3. Omega 3 daripada minyak ikan, bila kita ambil dia akan bantu untuk sebagai ejen anti radang. Kuatkan pertahanan sel kita tu supaya tak mudah sakit, tak mudah radang. Cumanya ada orang cakap omega 3 ambil daripada tumbuhan sebab tak ada logam berat. Betul. Tapi omega 3 daripada tumbuhan dia tak cukup elemen yang betul-betul tubuh kita nak untuk anti radang, iaitu EPA dan DHA. Okey, dia EPA dan DHA ni kita dapat sikit lah. So kalau boleh ambil daripada minyak ikan yang mesti disuling 3 kali. Bila suling, jadi memang tak ada logam berat, memang super selamat. Dan yang saya supply ni adalah yang ada kajian 10 tahun pengambilan